what's up guys, Sophie here. Welcome to my channel. Okay, konten kali ni memang konten Sophie simple sangat. Korang nampak Sophie pakai jersey. Memang simple lah. Waktu ni pun dah pukul berapa. Hari ni bersamaan dengan hari apa? Tarikh apa? 29 hari bulan. 29 hari bulan, hari ni hari Selasa. So, memandangkan korang tahu bulan April adalah bulan birthday Kak Bella, birthday Syami, kan? So, esok adalah 30 hari bulan. Dan memandangkan 29 hari bulan ni, malam ni, Syami, Kanda semua diorang ada bola. Diorang ada game bola. So, Sophie nak buat small celebration saja. Aku nak jimat bajet aku. Small celebration aku untuk konten ni. Aku teman dia pergi main bola. Aku bukan nak kata teman lah. Aku dikira, aku nak terjah dia, betul tak Mira? Kita nak terjah dia. Pergi dia punya tempat dia main bola. Aku just nak create moment and nak tengok je lah, nak support. Mungkin hobi dia main bola, kita support hobi dia. And aku tak seorang, aku tak kesorangan. Aku ada share kat belakang dan aku ada Mira juga kat sebelah aku. So aku tak kesorangan. Tak naklah nampak sangat dia ni bercinta. Kenapa? Faham tak? Orang akan buat spekulasi macam tu. So aku tak nak. Itu agak tu dalam hari kau tu belum baik je. Apa yang maksudkan Sophie cakap small celebration tu adalah Sophie belikan kek. Sophie nak pergi belikan kek. Mungkin Sophie lari kejap pergi Deepal untuk beli kek. Tak kisahlah kek apa pun, asalkan one slice je untuk nak nampak yang dia boleh celebrate dengan kawan-kawan dia at least. Tapi one slice je lah. Aku nak bagi dia punya, aku nak bagi Syami je lah. Nak bagi satu dia punya team, kopak lah duit aku, betul tak? Okay, so let's kita pergi Deepal dulu. Lepas pergi Deepal, kita terus ke shoot ke pergi dia punya stadium dia. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Aku tengah selekeh tau sebenarnya sebab aku rushing. Tiba-tiba aku datang idea yang aku nak buat surprise untuk dia. Time dia habis bola sebenarnya. So, aku nak simple-simple je as long as ada kenangan yang aku celebrate birthday dia. Aku nak beli one slice je. Memandangkan aku tahu yang dia ni suka ais coklat. Dia suka benda-benda yang coklat. So, aku nak ambil coklat cake je. Benda-benda yang bertambah lemak lah. Benda yang mendatangkan lemak. Okay, mendatangkan lemak. Itu kegemaran Syami. Okay, so let's go. Kita beli one slice je. Ni aku dah settle beli coffee bean punya kek, but aku lupa nak beli lilin. Terlupa lilin. So kita try tengok kat Baskin Robbins ada lilin ke tak. Sekarang kita orang nak cari parking dulu, betul? Sebab parking kat sini memang sangat-sangat susah tau. Lepas tu, diorang punya, alhamdulillah, padang bola kat situ je, nampak tak? Tu je padang bola diorang. Okey, padang pun tak boleh besar sangat sebab Syami nanti dia lelah nak lari. Dia sangkut-sangkut. Dia punya nafas. So, Ni kita kanda kan? Kita park. mana kita kanda? Oh, ni kita kanda. Kita park depan. Kita park depan kanda lah. Guys, kita orang dah sampai. Diorang punya car. Bukan car. Orang panggil apa ni? Padang. Dah sampai Padang. So, aku bawa kek. Kau bawa elok-elok share. Kau tengok dah sengit dah kek aku tu. Nanti sengit. Dia boleh nari-nari pula. Dia memang ni. Sabar nak tengok Coffee. Ya. Dari jauh aku dah nampak dah gajah lari macam mana. Ya, aku dah nampak dah Syami. Tengok badan dah kenal dah dia. So, let's go ke tempat duduk jap. So, let's go. Ini tak sabar ni. Dia sebenarnya bukan nak tengok Syami, bukan nak teman aku. Dia teman aku bersebab. Dia nak tengok abang botak dia. So, kita orang pun dah sampai. Aku dah sampai. Sekejap aku nak cari Syami sekejap. Wih, badak lari. Tu Syami. Syami. Pandang. Kenapa dia boleh datang pandang kat sini? Gatal nak main bola pun tak boleh mana. Apa? Dia tak boleh main. Sebab apa? Sebab dia mengandung. Okay? So Ed dia boleh duduk kat situ macam jadi coach. Nampak tak Ed? Sikit Ed. Nampak? Sophie ni dia cintaku tetapi hanya dari jauh. Sekali. Confirm masuk sekali lagi ni. Sebab aku peminat merah kan? Confirm masuk lagi satu.
Kau tunggu dia nak. Kau tunggu dia turun pun bola dah masuk kawasan C pun. Boleh balik kot. Aku yang bawa kereta. Kalau aku balik kau dah tertinggal kat sini. Astaghfirullah. Buat seram. Syami dia shot sendiri. Dia main hujung tu seorang-seorang tu. Dia tak kejar bola, dia tak bawa kejar orang. Dia shot sendiri. Dia dah nampak kau. Dia macam, ala lah. Dia takut aku nampak dia macam lari, macam kerbau lari kan. So dia kena behave. Berani weh dia sebab Syami kat dalam. Dia kat luar. Dia berani. Dia berani ikut Syami ni. Aku kutuk botak dia sekarang. Boleh. Kutuk Sekali lagi. Kutuk apa dah. Saya datang. Ha? Saya datang. Aku saja je nak tengok kau main. Tak boleh. Kau fikir sweet ke? Aku datang dengan Mira tu. Saya datang tengok aku memang ni. Memang masalah Tak. Set game tak perform masalah ni. Memang tak perform pun. Bola pun tak nak datang kat kau ni. Introvert. Lepas tu orang jaga pihak lawan. Kau macam tak buat apa. Kau datang buat hal. Aku tak selangor baju selangor daripada jauh. Bilang apa ke? Asal pula? Jangan datang. Kalau aku kata leading boleh datang. Ni tengah kena kau datang. Macam tu pula. Ada air tak? Tak ada. Sorry sial, kau siapa sial aku nak bawa air. Aku nak habiskan duit pula beli kau air. Rezeki kan. Nombor ni lah aku cakap. Tu dalam konten kau nombor 15. Special tak? Aku ambil tahu sikit lah nombor baju kau 15. Dia selalu lelaki kalau bila Segan bodoh bila kau datang. Aku ramai gila. Ni kanda. Ramai sampai. Tak, sebab kau nampak macam kerbau berlari. Kau faham tak? Sebab dah naik badan Aku laju. Tak laju ni, sumpah. Kau bodoh. Sumpah. Dia rehat tu. Nampak aku cantik tak? Aku deface kali ni. Ha? Tak boleh lah. Datang padang pakai heels. Masih ni. Bukan heels tu. Kau kena nak hina orang je. Okeylah. Cantik-cantik. Okeylah. Aku rasa second game ni kau tak payah main lah. Kau pancit. Tak main macam. Nampak kau pancit. Mula cerita dalam diam dua jiwa lain dunia. Syamiana langkah yakin Sophie penuh cahaya. Takdir pun macam sengaja temukan dua nama. Jadi satu cerita indah kita panggil dia Syafi. Bukan macam drama tapi rasa dia nyata. Senyuman bertukar dunia pun berubah. Okey korang, Syami pun dah habis main game. Bola tengok dia. Ya Allah. Okay. Kau tahu tak aku tengok kau. This is me after game. Okay. Macam main. Memang pun nak apa bang macam kerbau berlari daripada jauh. Aku cakap jangan datang kau nak. Tadi time bola tu kat situ. Kenapa kau tak boleh nak kejar bola tu? Betul kan semua orang nak kejar satu bola. Bukan bola yang betul-betul kat gol tu sebelum masuk gol tu. Wah kau cakap senang Aku dah sedaya upaya tau. Tak, memang kau tak boleh pun. Aku dah anggap yang bola tu kau dah. Aku datang aku memang nak rembat bola tu. Tapi tak rembat pun. Sebab aku tak sampai hati nak rembat. Okey tak? Ni. So far time Tapi aku aku minta maaf lah first game kau tengok aku prestasi macam ni. Kan? Tak memuaskan langsung. Tim aku sedap dia main. Aku je macam sikit main kan. Tapi tak apalah kan. At least ada kau pun dah ada penyemangat. Kau tak tadi aku macam ni lah. Macam ni. Only hurt sometimes as I don't know that. Okay, thank you juga kepada Sophie sebab datang jauh-jauh hujan macam ni. Hujan lebat tadi. Tak datang jauh lah. Apa datang Ini penuh 20% ya. Yang lebih 80%. Tapi aku tahu kau nak baju basah ni. Aku fikir aku geli. Lalu kan macam Kau fikir aku fans apa fanatic kau sampai nak baju peluk-peluk. Kau tengok perut ni. Oh my god. tadi Not my type. Ini time biasa. Contoh kalau aku tengah berlari. Dia nampak macam perut lembu.
terima kan? Siapa jaga kucing? Tak payahlah Mi. So kau nak tukar baju dulu ke? Oh, Tapi next match datang lagi. Oh, buat apa sih? Buang masa aku je. Ni sebab demi konten je. Kau kena aku nak datang tengok kau buang masa tunggu 90 minit kau punya game. Yalah, datang je lah. Tak nak aku. Kata susah senang bersama. Time aku menang takkanlah time menang nak datang. Time kalah tak datang. Sepatutnya time aku datang first time dia kena tunjuk. Kata Selangor. Selangor tu kena support Selangor. Aku ada jersey baju ni je sana. Nanti kita beli baju lagi. Baju perak. Keramat tak ada baju keramat? Oh, halu. Gombak ada gombak. Gombak ni. Ni small celebration je untuk Syami. Untuk Syami, aku harap kau appreciate aku punya perbuatan. Aku punya effort ni. Jom kita sama-sama ada macam birthday. Happy birthday to you. Kopi lah, kopi to Syami. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Tiuplah semua, tiup. 1, 2, 3. Tapi agak kesian lah. Kita orang punya member seorang lagi birthday sama. Boleh tak? Boleh tak? Apalah akan nak pegang. Tak apalah. Ni. Alah dia pegang dah. Baru apa lagi? Okey. 1, 2, 3. Kepala kopi. Okey, 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday. Siapa suruh tiup? Tak suruh tiup pun. Wish lah. Kita orang nak tahu partnership macam mana AIT. Duduk. Dalam AI kan semua duduk. Diorang macam badan. Apaan tu? Wish. Farida. Okey, sure. Wish lah. Kemana? Okey, wish lah. Duduk. Cakap. Belah. Okey, depan sikit. Masuk. Ya Allah. Ada vitamin bagus. Okey, wish. 1, 2, 3 wish. Happy birthday. Pow. Sayang tak ada. Okey, wish mula lah. Ada panjang sikit lah. Siapa ni? Ucapkanlah yang semakin panjang umur kau. Kata hari ini dong. Ni semoga terus berjaya. Semoga Syami terus berjaya. Apa tu? Semoga terus berjaya di dunia akhirat. Cakap. Dan terus bahagia. Bersama dengan siapa? Apa tu, Doktoran?
Satu je lah. Oh. Okey, bumbang ship. Okey, ni suara tiup eh. Tiup lah. Dua-dua tiup lah. Dua-dua tiup lah. Dua-dua tiup lah. Tak, masa ni dia boleh lepas main bola busuk. Sekali lah. Kalau nak kata lepas bola bulat busuk, Opi relax ikut. Opi tadi tiup ke muka aku. Tiup lah. Satu. Ucapan. Jauh. Okey. Tutup mata. Gentle lah. Dah dicium lah. Asal ni wish birthday paling. Okay, Wish cepat je. Wish cepat dah. Alright, terima kasih kepada Sophie. Cakap. Okay, terima kasih Sophie sebab datang untuk kek ni. Asyik. Walaupun hari ni kemenangan bukan berpihak pada kita orang. Tak, korang macam Depan sangat. Tapi aku harap dengan kek ni lah juga perjuangan Laruka bersama. Tak payah. Ada aku ganda je bayar. Okey. So, terima kasih. Apa-apa pun kita jumpa di FA Cup. Dia sama-sama. Giliran 3. Suak lah. jangan tak ada aku tambah pula. Bukan suak. Sini, memang sini tolong lah. Cubit babi tu. Tolong. Memang sini. Oh, my God. 3, 2, 1. Wih. Tak ada. Api cinta mati hidup. Jangan dalam diam lah sikit. Orang dengan nak wish ni. Okey. 1, 2, 3. Malu pula. Tak apalah. Dia kurang jembatan 8 baru tadi. Okeylah. Okey, 1, 2, 3. Dia tak makan pun. Makan lah sikit. Dia dah bangun. Dia nak tengok please sekali. Tolonglah. Opi lah. Sopi dia. Opi ni lah. Okey, sini lah. Siapa lah? Kemari tak rakam main kau tu dah rokas siang. Kecil lah, macam kecil. Sila kecil. Cium lah pipi sapi. Ini buang dulu. Ganti yang lain. Aku dah rock lah siap. Dah. Okey, dah. Tengah rekod dah. Okay, jangan lupa terakhir kali lagu saya. Jangan dengarkan YouTube. Jagakan dia. Pada Juang Mati Gadis Rahman. Dan lagu lagi. Jangan ambil copyright ni. Balik kampung. Jangan dengar lagu YouTube. Okey, terima kasih. Sudah pastinya kau fikirkan dirimu